Hari cerah bersinar terang, di channel Rosie kita terbang. Cerita indah tak pernah hilang, senyuman kita jadi kenangan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali sahabat-sahabat semua di Rosie Talib Channel. So, hari ini kawan-kawan, saya berada di Pantai Jeram. Kita nak menjala hari ni. Bawa anak seorang bersama dengan kereta legend lah. Ni baru sampai, dah dekat pukul 8 lah. Lambat sampai. Jadi kita orang nak menjala. Jom. Tengok air cantik ni. Jom. Bekas. Nak isi air sikit. Ikan bilis ya. Kalau macam ni memang banyak Tak je. Ini memang stok-stok nak buat. Yang teruk. Ada ikan besar kat situ. Tadi kat sini terus kita lepas. Ikan ni boleh buat tadi. Nak membuka ni lah tu. Dari mana bang? Banyak ni. Dapat. Biasa anak-anak suka makan ikan teri. Kan. Kena siang dulu ke? Dah. Berperut tu je. Ni anaknya ke ni? Anak. Ya ke adik? Kita kata empat. Ya. SMK pun Cak Lam. Betul. Dia dua orang, dia kembar ni. Oh ya. Kembar seorang lagi tak ikut. Lagi. Jadi Anak saya yang tu kembar Sirah juga, perempuan dua-dua. kembar juga. Ha. Dua-dua kembar. Alhamdulillah. Ayah baca tu berapa ikan baca?
Ya. Pakcik tu pun dapat ikan besar. Ha. Dia mancing. Ada udang, ada udang. 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 Tengok video. Ada udang ah. Ha. Bawah tu ada. Kena pergi tengah-tengah sikit. Ada bawah ni banyak. Ha tu. Ini. Betul. Oh, ikan dia tak besar-besar Ha. Okey. Ni. Alhamdulillah. Kenapa tu sebenarnya? Udang. Udang ah. Kena ke tengah-tengah lagi. Ha? Kalau lagi dalam ya. Dia main tengah. Lagi dalam ya lagi besar dia ikan dia. Bunyi bang. Oh, ada udang kawan-kawan. Ada lagi udang. Alhamdulillah. Udang lagi. Udang. Beranak. Malam baru beli udang putih. Terkejut. 19. Bagi setengah kilo je lah. Okey. Aduh. Udang putih. Mahalnya. Dapat cekodok teringin. Yalah. Tu alamak. Udang putih sedap oh. Sedap. Ni pakcik tu dapat ikan lah. Situ dapat ikan. Nampak tak ada udang ni ha. Udang. Udang ah. Alhamdulillah. Okey kawan-kawan, tengok. Ada udang. Oh, yang ni buat ikan kering. Sedap eh. Oh, udang. Udang alhamdulillah. Tenggelam.
Memang penat. Banyak gila. Guys. Aduh. Udang. Teng. Udang. Hei. Oh, alhamdulillah. Udang. Udang besar. Okay, kawan-kawan. Nampaknya air dah makin surut lah. Tapi boleh jala lagi. So kita layan dulu sekejap. Jala. Lepas tu air dah surut, kita balik lah. Okay. Dia kata dia tersekat lah. Banyak-banyak kan. Udang. Hua. Kaki ayah banyak. Udang. Udang. Belum lagi. Hunting udang. Kucing. Ada kucing. Kucing nak ikan kucing. Makan. Nah. Oh, dia ambil. Bagus. Dia video. Sedap. Dia makan juga Makan. Lah, ada kucing ke cerewet. Tu ini cerewet dia lah. Bagi dia. Oh. Pandai kau Buat lari. Kenapa? Dia lumpur. Dia. Letang kau. Bang bagi ikan kat dia bang. Oi, Ambil video. mana ni? Nah. Ambil yang tak ada kepala tu ambil. Nah. Ni. Udang kan? Dia udang lagi kan dia gampang. Dah dimakan udang. Ni udang. Saan ni? Uish. Udang putih kawan-kawan. Udang putih. Alhamdulillah. Ni buat cokodok sedap ni. Nah. Video. Nah. Oi.
Ni. Nah. Ceng. Ni abang tadi tenggelam. Tak boleh dah, lumpur dah. Video. Okey, kawan-kawan, dah sampai dekat lumpur dah. Dah tak boleh dah. So berhenti setakat ni lah. Basuh jala sekejap. Kali kita ni lagi lah. Kita menjala lagi. Kena turun awal sikit. Dah tak ada ni. Air dah tak surut dah lumpur dah. Okey kawan-kawan, ni dia hasil yang kita orang dapat pagi ni. Boleh lah. Ni yang kecil-kecil tu memang saya memang nak ambil lah untuk buat ikan kering. So sedap ikan kering yang kecil-kecil ni. Ini memang saya memang nak ambil. So ini hasilnya. Udang pun ada ni. Udang yang sebesar-besar ni lah. Alhamdulillah lah. Udang pun boleh tahan lah. So sekejap ya. Dah kesian kucing ni. Nah. Bek. Ni. Tu. Inilah. Dia makan tu. Berapa ekor dah dia makan. Kawan-kawan, inilah suasana dekat sini, dekat jeram ni. Dia. Kat sini petang-petang katanya dah ada orang yang saya jumpa tadi, pagi tadi. Dia kata kat sini memang selalu orang lepak-lepak kat sini ni. Letak kanvas duduk santai-santai, family. Boleh datang sini. Jika kawan-kawan nak bawa family lah, boleh lepak-lepak kat sini. Ni pun ada orang datang ni. Dia kat tepi tu ada satu kedai. Nama kedai nanti saya update kedai pun. Lah. Santai lah kalau korang kalau kawan-kawan datang sini nak menjala kan. Tak adalah batu-batu. Saya datang tadi air kat sini. Sini. Sekarang dah surut dah. Sampai situ dah. Depan lagi dah lumpur. Jadi tak boleh lah, kena tunggu air naik barulah boleh menjala. Comelnya kucing ni. Oi. Dia lapar, dia makan ikan. Bang, letak bang 2-3 ekor kat dia, lepas tu tutup lah ikan tu. Letak bawah tu, dia nak makan. Kesian dia. Tak. Dah. Nek. Dah. Sini. Tu. Eat. Tak payahlah buat lari, makan kat situ. Dah jom. Kawan-kawan, selesai menjala. Alhamdulillah ada juga rezeki hari ni. So sekian dulu kawan-kawan video untuk kali ni. Mana yang baru jumpa video saya ni, mohon subscribe lah. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan dah. Mohon subscribe. Dan yang dah lama, yang selalu follow saya punya YouTube ni, follow video saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Sampai jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum. Bye bye. Kawan-kawan, kalau kawan-kawan nak datang sini dekat tepi pantai ni, ni kawan-kawan cari kedai ni di Matun Corner. Cari kedai ni. So tepi dia tu ada kolam lah, kolam ikan. Di Matun Corner. Ada satu kedai kat sini. So dah datang kan, kawan-kawan parking je dekat sini. So nak menjala ke nak ni, boleh. Tengok nyonya tu pun, aunty tu pun dia buat apa, peci ke apa. Tu dia buat peci. Tu air dah surut, dah lumpur tu kan. Lumpur. Itu bot-bot tu orang cari udang ni sekarang musim ni. Musim udang. So ya, itu kedai dia. Tepi jalan je. Ini dia kawan-kawan. Saya tak pastilah dia buka pukul berapa. Kedainya.
tengok ada pokok ketapang ni macam dekat Terengganu. Terengganu tapi airnya tak macam ni lah kalau Terengganu. Tengok boleh santai-santai sini. Okay kawan-kawan, hari ni hasil ikan yang menjala tadi lah. So saya gaul dengan garam sedikit sebab nak kurangkan masin lah. Kalau kita beli kat kedai kan agak masin sedikit kan. Jadi yang ni lah saya jemur. Dah siang, dah tu jemur. Dah jadi ikan masin. Saya tutup macam ni dengan kelambu baby ni. Tak nak bagi lalat masuk. So alhamdulillah. Saya rasa dah kering ni kot. Buka lah. Terus lalat datang. Dah kering ni. Oh, alhamdulillah. So dah boleh kutip lah. Ini pun dah kering. Ini dia kawan-kawan hasil menjala tadi. Dah jadi ikan kering Tadi menjala nampak banyak kan. Tapi hasilnya tak ada dah banyak sangat. Boleh lah buat simpan stok. Dah kering, kita boleh simpan lah untuk dalam bekas. Alhamdulillah. Jangan lupa like, comment dan subscribe. Supportlah Rozi sampai jadi hype. Jalan bersama sampai ke puncak. Kongsikan cinta biar ya